Bayangkan ini. Selepas 12 jam berpuasa, badan anda keletihan dan paras gula darah mula menurun. Kemudian, anda minum air nabis, air rendaman kurma yang manis secara semula jadi. Dalam beberapa saat, glukosa dari kurma masuk ke dalam aliran darah dan memberi tenaga segera kepada sel badan. Otak yang letih mula kembali aktif. Sebab itulah, rasa pening ketika puasa cepat hilang. Di dalam perut pula, serat kurma membantu mengaktifkan sistem pencernaan secara lembut selepas seharian kosong. Mineral penting seperti kalium dan magnesium membantu mengembalikan keseimbangan elektrolit badan. Di usus, nutrien dari kurma menjadi makanan kepada bakteria baik, membantu kesihatan mikrobiom. Hati pula menukar gula semula jadi ini menjadi tenaga untuk seluruh badan. Antioksidan dalam kurma mula melawan radikal bebas yang merosakkan sel. Sebab itu, ramai pakar pemakanan kata nabis boleh membantu hidrasi, tenaga dan pencernaan ketika berbuka. Tidak hairanlah minuman ini sudah diamalkan sejak ribuan tahun sebagai minuman sunnah. Tetapi ingat, walaupun sihat, ambil secara sederhana untuk manfaat terbaik.